Aduh, sakitnya. Ha, siapa ada masalah ni? Senggugut bila datang bulan. Lagi satu, jenis yang kitaran haid dia tak teratur. Lepas tu, lagi satu ni, letih ketika datang bulan. Ha, siapa ada masalah dengan ni? Sampai bila kita nak menahan diri kita daripada sakit senggugut tu? Lagi-lagi bila yang kitaran haid yang tak teratur ni lagi kan. Sampai bila korang? So, korang, ibu nak memperkenalkan korang satu sup. Dia punya ramuan ni macam ramuan tradisional Cina yang bertahun-tahun dulu tau. Ini adalah Bazanje. Okey, yang ni sup daripada orang kata campuran herba dengan kurma hitam. Kalau korang nak tahu, yang ni no cook tau. Korang tak perlu masak pun. Korang hanya letak dengan air panas. Okey, dia akan bagi sekali dengan flash ni tau. So, korang masukkan dekat dalam flash ni. Masukkan saja, korang letak air. Hanya rendam sahaja. Dia tak macam dulu-dulu. Orang kata tradisional orang Cina dulu-dulu kan. Dia akan masak benda ni lama juga tau korang. Bahan-bahan dalam sup herba ni adalah 100% sebelum jadi tau. Ada sijil halal, lepas tu ada GMP, ada mesti HACCP, tanpa pengawet ataupun perisa tiruan. Bazanje ni bagus tau untuk wanita yang sering senggugut. Lepas tu dengan kitaran haid tak teratur, lepas tu letih masa period, membantu juga menambahkan darah dan tenaga, menstabilkan kitaran haid dan kurangkanlah rasa senggugut tu. Sesuai untuk kesihatan harian dan gaya hidup moden yang sibuk. Cara penyediaan pun sangat mudah. Masukkan beg sup ke dalam flash tube. Tambahkan 250 ke 300 ml air mendidih. Lepas tu biarkan selama 2 jam. Goncang dulu tau sebelum nak minum. Tak semua herba tu sedap, tapi semua herba tu dia ada khasiat dia tau. Apa tunggu lagi korang? Kalau korang nak juga, ibu dah letakkan dekat beg kuning tu tau. Korang just beli dekat situ je.